Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ia sekadar contoh. Jadi hari ini kita ada satu contoh punca air panas ataupun tepi anda naik. Dia naik mendadak. Ada cerita dia hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia. Hilangnya kipas water pump. Hilang begitu saja, tak tahu dia pergi ke mana. Mungkin dia pergi ke Melaka ataupun dia pergi ke Johor Bahru ataupun ke Perlis. Yang ni tak pastilah ke mana dia pergi. Hilangnya begitu saja. Jadi simptom dia tuan-tuan dan puan-puan. Untuk anda semua selaku pemilik-pemilik kenderaan lah kan. Ni cerita dia. Suspek. Untuk suspek water pump ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua suspek kat sini, benda yang sama, iaitu untuk anda tahu yang mana satu punca, so dia akan dua lah antara dua ni, Satu paip air yang atas ni panas, yang bawah ni masih lagi sejuk. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, penyakit yang sama juga, yang atas panas yang bawah sejuk, iaitu kategori termostat. So dua suspek ni untuk kategori air panas, satu paip panas dan satu paip tak panas. Jadi gulak brother and sister, selamat menservis kenderaan anda.